dia penanangan. On the way balik KL kita nampak ada satu tempat menarik ni dekat area Kuala Pilah ni. Kuala Pilah. Nama dia Perkampungan Teraci. So sebabkan jalan jam apa semua, kita singgah lah kejap. Mungkin boleh healing-healing kan. Healing-healing. Tu nampak tu kat depan tu tengah jam tu. Slow je. So kita relax sekejap lah. Kat sini pun ada surau. Singgah solat, singgah tengok padi-padi hijau ni semua. Kan? Tenang-tenang jiwa. Rashid balik KL. Apa kata ada banyak burung? Dia burung layang-layang nama dia. Burung layang-layang. Apa burung layang-layang? Sebab dia macam layang-layang. Shape dia macam layang-layang. Bentuk dia. So kat depan tu ada taman, boleh main-main. Pasal ada kedai yang agak besar juga. Mungkin ada banyak warna kot. Apa tu? Batu eh? Ingatkan ada ikan. So macam projek baru lah kat sini. So kau boleh singgah relax petang-petang ni. Tadi hujan lebat. So sekarang mungkin dah berhenti. Kakak main buai eh? Apa? Tu ATV.